Apa yang dia tak kata pada UMNO? Dia kata UMNO ni anti-Islam, UMNO sekular, UMNO parti nasionalis. Macam-macam dia kata ke UMNO. Dan dia pernah kata nak perjuangkan Islam, tidak boleh harapkan UMNO. Banyak kali disebut dalam ceramah, saudara. Bahkan dia mengatakan, satu ketika dahulu tahun 80-an, sembelihan orang UMNO tak sah. Berkahwin dengan orang berwalikan orang UMNO tidak sah. Sembelihan orang UMNO tidak sah. Berimamkan kepada orang UMNO tak boleh. Itu yang berlaku sembahyang 2 imam kat Terengganu banyak berlaku. Sebab tidak boleh berimam kepada imam orang UMNO. Begitu sekali dia memandang UMNO satu ketika dahulu. Tapi tiba-tiba hari ini, PAS sanggup tidak bertanding banyak kerusi di Johor. Kerana apa? Kerana nak menangkan Barisan Nasional. Kenapa nak menangkan Barisan Nasional? Sebab Barisan Nasional lah boleh menyelamatkan Islam, Melayu Islam di Johor. Itu kata PAS. Saya tak pernah mengatakan UMNO tidak memperjuangkan Islam. Saya tak pernah kata. Kan? Saya tak pernah kata pun UMNO ni tak boleh percaya nak perjuangkan Islam. Saya tak pernah kata. Kan? Yang selalu duk kata, PAS, kita lawan UMNO berpuluh tahun, saudara. Daripada Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, keadilan ni lawan UMNO berpuluh tahun. Tak pernah dalam mana-mana ucapan pimpinan kita nak mengkapirkan orang UMNO ni. Tak pernah dalam mana-mana ucapan pimpinan kita mengatakan pimpinan UMNO ni sesat. Tak ada, saudara. Kita tak tuduh parti UMNO parti sesat. Kita tak tuduh parti UMNO ni parti sekular. Kita tak tuduh parti UMNO ni parti yang melawan Islam. Kita tak pernah tuduh begitu. Kita lawan UMNO Barisan Nasional, berpuluh tahun kita lawan mereka hanya tentang dasar dan polisi saja. Kita berbeza dari segi dasar dan polisi. Kita melawan amalan kronisma, nepotisma, rasuah dan sebagainya. Ini yang kita mainkan. Sebab itu kita berlawan dengan UMNO berbelah tahun. Kita tak main isu akidah. Kita tak hentam UMNO melibatkan isu akidah. Tetapi PAS main isu akidah daripada tahun 80-an lagi terhadap UMNO. Kan? Kemudian dia berbaik dengan UMNO dalam Muafakat Nasional. Oh, okey. Kalau dia bila putus daripada Muafakat Nasional, oh, UMNO dah tak okey balik. UMNO dah kluster mahkamah. UMNO ni dah kotor. UMNO etik patah kaki. Bila tak okey. Kemudian bila ada pihak raya di Johor, PAS mengaku bahawa di Johor bukan kekuatan parti mereka. Parti PAS tak kuat dekat Johor. Sebab itu dia tahu kalau dia bertanding banyak kursi mana pun, dia akan kalah dekat Johor. Oleh kerana daripada aku kalah, aku nak tengok Pakatan Harapan juga kalah. Ini perangai PAS. Ini perangai PAS. Dia perangai PAS ni bukan macam Cetong juga. Cetong ni, dia tak kisah parti dia kalah. Asalkan jangan hilang deposit, dia kata. Kalah-kalah lah. Tapi yang penting kalau kita kalah, parti binatang Cetong ni, kancil ni, kalau kalah, aku nak tengok keadilan juga kalah. Sebiji perangai macam PAS. Kan? Dia tahu parti dia tidak ada kekuatan di Johor. Sebab itu, dia letak calon 11 calon saja. 11 luyuk, saudara, parti PAS. Tetapi Haji Hadi boleh bergembira kerana yang menang itu bukan PH, yang menang itu BN. Walaupun dia tahu BN itu sebahagian daripada kajian perpaduan. Tapi tak apalah, dia kata. Janji bukan PH. Tengok politik apa yang nak dibawa oleh PAS. Mana hala tuju Islam dia? Mana perjuangan Islam dia? Kalau betul PAS nak perjuangkan Islam, Johor adalah tempatnya yang paling sesuai untuk PAS kembangkan Islam. Sebab Johor ini majoritinya Melayu, walaupun tak tinggi majoritinya, tetapi UMNO itu lahir di Johor dan Johor itu mempunyai kekuatan UMNO. Jadi nak ambil kekuatan Melayu ini, PAS kena berjuang di tempat UMNO. Sepatutnya lah. Sepatutnya. Dan mana UMNO kuat, sepatutnya situlah PAS akan berjuang lebih lagi. Sebab dia kata parti Melayu, dia parti Islam, dia nak perjuangkan Islam. Kan? Macam mana PAS nak perjuangkan Islam kalau PAS nak bertanding banyak dekat Pulau Pinang? Pulau Pinang tu negeri DAP. Tak masuk akal PAS nak bertanding dekat tempat DAP. PAS mana ada keberanian, mana ada telur nak bertanding kat DAP. Tapi dekat Johor pun dia tak berani. Dekat Johor pun dia tak berani. Sebab itu dia letak 11 kursi. Dan dia kata, PAS ini kita patut berbangga, kata Haji Hadi. Kalau selalu dengar dia punya ucapan yang terbaru ni, kan? Dia kata apa? Oh, kita parti Islam, kita walaupun kita kalah semua kursi, kita bertanding. Oh, tapi kita rasa bangga sebab
Barisan Nasional menang besar. Kita ni, parti kita ni ibarat lilin. Lilin membakar diri. Kita membakar diri untuk menengangi orang lain. Dia nak kata, Haji Hadi nak kata, parti PAS yang kalah sebelah kursi di Johor itu umpama lilin. Membakar diri sendiri untuk menerangi UMNO Barisan Nasional. Kan? Tengok. Dia kalah pun dia ada dalil. Dia menang dia ada dalil. Kan? Orang lain semua salah, parti PAS je yang betul. Dia tak bertanding pun dia betul. Dia bertanding pun dia betul. Kalau dia bertanding, dia kata apa? Kita Islam, parti PAS ini bukan sahaja parti politik. Kita adalah parti dakwah. Parti dakwah. Sebab itu kita tak kisah kalah. Dalam ucapan selalu kita dengar ucapan PPM PAS. Kita tak kisah kalau kita bertanding, kita kalah. Kita kalah, tak ada masalah. Sebab kita parti kita, parti dakwah. Kita kalah pun, tapi perjuangan Islam itu harus kita sampaikan. Kan? Dulu macam tu. Tak ada masalah kalah dia kata. Sebab yang penting dakwah. Tapi hari ini saudara, dia sanggup kalah. Tak kalah. Dia sanggup kalah. Dia tahu Johor tu kalau dia bertanding memang dia kalah. Sebab itu dia tak berani letak kursi yang banyak. Dia hanya bertanding sebelah kursi. Dan selebihnya itu dia bagi tahu penyokong-penyokong dia, sila beri sokongan kepada UMNO Barisan Nasional.